So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi putih dengan kurma ayam. Ni ayam ni. Baik. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi putih dengan kurma ayam. Oh, ada sambal sardin sikit. Kurma ayam ni sebenarnya dah lama sebenarnya aku tak makan tau. Aku pun dah tak sabar sebenarnya kan. Aku suka masak lemak, tapi ada kurma ayam ni dah lama tak makan kan, jadi macam craving sikit. Lepas tu ada sambal sardin ni. Aku pun dah tak sabar sebenarnya ni tengok ni kan. Apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go kan. Ni rasa lapar betul. Sekali aku nak minta tolong korang, tolong subscribe tu. Subscribe, lepas tu follow aku punya IG dengan TikTok tau. Ada kat bawah tu. Conscious je, ada je. Lepas tu nanti kau follow tau. Jangan lupa follow Jom kita makan sekarang. Bismillah. Oh, ni kurma ayam ni. Pak ayam ni. Ayam dia biasalah, standard lah kan. Potong-potong kecil macam tu. Potong biasa ni kan. Kurma ayam ni. Jom kita makan sekarang. Potong dengan sambal sardin sikit. Ni sambal sardin. Ni semua. Nampak ni. Jom kita makan. Bismillah. Dia rasa betul-betul lemak tau. Dia rasa betul-betul lemak dengan pedas. Pedas sebab ada sambal sardin ni lah. Oh, betul sedap lah. Ni kita kasih gaul dulu biar betul-betul sebati kan. Ni bagi aku kurma ayam ni betul-betul favourite aku lah sebenarnya. Tapi yang sardin ni, wish, sardin ni kalau kau makan macam ni memang betul-betul pedas kan. Pedas menyengat tau. Ni ni ayam ni. Baik. Ayam dia. Siri aku cakap ini betul-betul enak. Memang enak benda ni. Sebelum tu aku minta tolong korang, tolong subscribe tau. Tolonglah subscribe kan. Sikit lagi je aku nak 2k subscriber. Lepas tu korang jangan lupa follow aku punya IG dengan aku punya TikTok. Okay. Ni InsyaAllah dengan korang punya subscribe, kau punya follow aku punya IG dengan TikTok, aku lagi semangat nak buat video untuk korang.
Ni jujur aku cakap, aku memang tak berapa minat kalau makanan western aku tak minat. Aku lebih suka makanan Melayu macam ni lah. Ayam kurma ni kan, makanan Melayu kalau ayam kurma dengan sambal sardin ni memang betul-betul sedap. Dia nikmat tau makanan Melayu ni. Betul-betul nikmat lah. Lagi satu cepat kenyang. Kalau kau makan western apa semua tu, aku rasa macam entahlah, bila dah makan tadi nak makan lagi kan. Sebab dia western ni kan ayam goreng apa semua tu kan. Satu lagi sedap lah sebenarnya. Lagi-lagi bila mak korang masak kan, mak aku masak memang betul-betul sedap lah. Nanti aku akan buat video makan nasi putih dengan sambal sardin pula. Satu kicap dengan telur kan. Yang tu betul-betul sedap. Jadi aku makan kurma ayam dengan sambal sardin kan. Dia rasa dia memang sedap lah kalau dah campur kan, kurma ayam dengan sambal sardin. Tapi nanti aku nak makan sambal sardin dengan sambal sardin telur dengan kurma dengan nasi pula kan. Saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Jangan lupa follow aku punya TikTok dengan IG tu tau. Kau tolonglah follow kan. Kau senang je kau nak follow. Kau share sendiri, lepas tu kau follow. Okay, kita jumpa di next video ni. Kau jangan lupa subscribe tau. Sikit lagi je aku nak 2k subscriber. Kau tolong support aku, okay? InsyaAllah ada banyak lagi video yang aku nak buat untuk korang. Okay, kita jumpa next video. Bye.